8A PMR, 10A1 SPM, bantu mereka. Adakah itu ditegak agama? Saya dah buka, dah puas saya tanyakan ulama. Dalam pertemuan saya dengan Mursyidun Am, Ustaz Hadi dan juga Datuk Harundin, tuan-tuan tahu yang saya pergi ke Kota Baru masa sibuk-sibuk dulu. Masa saya pergi Kota Baru ni, Aziz kata, Allah seronoknya hari ni, seronoknya. Pasal apa? Masalah telah selesai dalam PAS. Masalah dengan Hasan Ali dah selesai. Saya dah adakan kenduri kecil, dia adakan kenduri kecil. Kami di Jammu tuan-tuan adakan kenduri kecil. Saya tak kenduri besar lagi. Semua orang PAS contribute, menyumbang untuk mengadakan kenduri besar satu Malaysia. Nak menyambut kemenangan. Apa dia kemenangan? Saudara-saudara, bila masalah yang timbul tentang saya, kononnya saya mengatakan negara Islam, negara kebajikan, saya tak setuju dan sebagainya. Timbul beberapa kritik yang saya buat terhadap PAS. Dah habis masalah tu, tiba-tiba saya dipecat. Dah habis tu dipecat. Pasal apa saya dipecat? Pasal penyokong-penyokong Anwar Ibrahim minta anak-anak muda, termasuk siswa-siswa, mahasiswa-mahasiswi di seluruh kampus-kampus di Kuala Lumpur hadir dalam majlis 901. 9 Januari keputusan mahkamah mengenai kes liwat dia dengan Saiful Bahri. Soalnya, kenapa nak minta budak-budak ni datang, anak-anak muda datang, pelajar-pelajar universiti datang? Waktu itu 7 universiti kita tanya semuanya dalam minggu peperiksaan. Hari itu hari Senin. Saya kata saya tak nak anak-anak kita pergi ke 901, pergi ke mahkamah. Pasal apa? Orang ni nak periksa. Saya nak budak ni pergi Harvard, pergi Yale, pergi Princeton, pergi Cambridge, pergi Oxford, pergi Mesir, pergi negeri China, pergi Korea. Yang terbaik universiti. Bukan nak pergi 901. Sebab 901 tu masalahnya pun, masalah kesnya kes peribadi. Kes peribadi. Orang masuk pintu depan, dia masuk pintu belakang. Kes peribadi. Selepas itu, besok dia keluar kenyataan dalam akhbar, timbalan Presiden PKR kata orang PAS mesti ambil tindakan segera kepada Hasan Ali. Orang PAS ikut cakap Azminat. 2 malam berikutnya pun mengadakan satu persidangan, satu mesyuarat. Dalam mesyuarat tu, saya tak tahu apa dia mesyuaratkan, apa keputusan yang tahu keputusannya. Malam tu saya dipecat. Pecat. Tak ada dalam sejarah orang PAS, pimpinan PAS dipecat tanpa mengetahui apa kesilapannya. Namanya pertuduhan. Saya tak ada pertuduhan. Tak ada pertuduhan. Hingga hari ini, saat ini, malamnya ke-57 roadshow kita ni, Hasan Ali tak tahu apa pertuduhan. Macam Datuk Zul menyebutkan tadi, bukan saya tak ada pertuduhan. Saya tidak diberi ruang walau 1 minit pun untuk membela diri. Tetapi bayangkan, tak ada peluang membela diri. Macam mana Parti Islam se-Malaysia? Saya pun buka dalam internet, saya tengok negara-negara komunis dalam dunia ni macam mana sistem disiplin, macam mana sistem tata tertib mereka. Sama dengan kita tuan-tuan. Di Rusia, di Hungary, di Romania, sama sistem. Apa dia? Orang yang dikatakan ada kesalahan disiplin itu ada pertuduhan. Sama dengan kita. Kemudian tuan-tuan depan, dalam pertuduhan itu dia diberikan ruang dan peluang untuk membela diri. Sama dengan kita. Barulah keputusan dibuat. Keputusan dibuat pun bukan pecat begitu saja. Mula-mula sekali keputusannya kalau sesuai ialah diberikan amaran. Amaran ada 2. Satu amaran lisan, satu amaran bertulis. Lepas amaran tuan-tuan gantung. Lepas tu akhir, last resort, pecat. Tapi Hasan Ali terus pergi pecat. Jadi saya banding-banding antara komunis dengan PAS. Rupanya PAS lebih zalim daripada komunis. Inilah tuan-tuan. Orang PAS, tolonglah tuan-tuan fikir sikit lah. Kesian, saya kata kesian macam Datuk Zul tadi lah. Kesian, kena fikir. Apa salah saya? Apa salah saya? Salah saya tak mau agak, salah saya tak mau judi. Itu kebetulan dengan portfolio saya sebagai portfolio halewa Islam. Salah saya tak mau urut. Salah saya tak mau orang Kristian mengkristiankan orang Islam. Itu salah saya. Bukan ada, yang lain-lain tak ada. Okey. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, saya nak menyebut yang berikutnya ialah yang hasil dari tuan-tuan. Apa yang kita nak buat sekarang?
Apa yang kita nak buat sekarang, tuan-tuan dan puan? Kita ada satu mekanisme namanya jati. Saya, tuan-tuan, jati ni baru sebulan seminggu begitulah. Kita lancarkan 21 Februari ni. Sebulan seminggu begitu. Kita nak 500,000 orang di belakang ni. 500,000. Ada 500,000, saya nak jumpa Perdana Menteri Datuk Seri. Saya nak beritahu Datuk Seri ni, memorandum saya bawa ni mewakili 500,000 orang di belakang ni. Apa dia? Selama ni mata pengajian Islam untuk sekolah rendah, sekolah menengah, mata pelajarannya diajar hanya begitu saja, tak pernah dijadikan mata pelajaran wajib. Dan dalam peperiksaan, mata pelajaran Islam tidak pernah dijadikan mata pelajaran wajib. Kalau tak lulus tak dapat sijil. Matematik wajib, tak lulus tak dapat sijil. English wajib, tak lulus tak dapat sijil. Bahasa Melayu wajib, tak lulus tak dapat sijil. Tapi mata pelajaran Islam sejak dulu sampai sekarang tak dapat penginterapan itu. Saya nak bagi tahu Datuk Seri, saya ada 500 orang ni, 500,000. 500,000. Sebagian besarnya daripada kampung Kuantan, Kelang. Itu cara dia. Sebab daripada cara politik. Ini cara yang non-politik. Because Jati ini bukan non-political. Dia NGO. Ini yang kita nak buat. Siapa lagi nak buat? Tuan-tuan, saya nak bagi tahu. Siapa lagi nak bercerita tentang IMR? Sekarang ni siapa lagi nak cerita tentang IMR? Tak ada. Kita lah. Raja-raja, tuan-tuan dan puan. Pasal apa kita? Ada gitu masa kita buat pelancaran, majlis pelancaran. Ada teman-teman tulis SMS kepada saya pasal saya jemput dia. Sorry lah Dr. Hassan, kalau you punya Jati ni ada satu saja objektif, kami datang. Tapi pasal ada nombor 2, nombor 3 tu, those are the reason why we cannot come. Itu sebab kami tak datang. Apa yang nombor 2? Nombor 2 cerita pasal Melayu. Nombor 3 cerita pasal raja, institusi raja. Pasal itu dia tak mau datang. Bayangkan. Raja ni tuan-tuan, saya bukan katakan individual ruler, bukan. Institutions of rulers. Institusinya. Sebab raja-raja ni adalah merupakan payung kepada agama, kepada bangsa Melayu. Saya bagi contoh. Desas-desus mengatakan, teman-teman di universiti sebut kepada saya dalam wacana-wacana convention yang diadakan, sama ada rasmi tidak rasmi, dia beritahu kepada saya, kalau Pakatan menang dalam pilihan raya, menakluki Putrajaya, apa dia nak buat Malaysia ni? Dia nak tukar sistem daripada demokrasi kepada republik. Saudara, dia dapat kelulusan 2/3 parlimen, katakanlah 2/3, tapi selagi raja-raja Melayu tidak menurunkan tanda tangan individually, tanda tangan, dia tak boleh buat. Nombor 2, tuan-tuan tahu artikel 153 perlembagaan. Apa artikel 153? Agak-agak atau tak agak-agak je lah, agak-agak ya apa? Artikel 153 buat roti canai ke apa ke? Artikel 153 ialah hak istimewa orang Melayu. Kalau mereka nak gugurkan, DAP nak gugurkan, PKR nak gugurkan, PAS negeri nak gugurkan, tak boleh. Kalau raja-raja Melayu tidak memberikan, menurunkan tanda tangan baginda-baginda, tak boleh buat. Siapa lagi nak jaga ni? Hassan Ali nak jaga ni. Bolehkah Hassan Ali seorang-seorang? Tak boleh. Kita perlu orang Bukit Kuda. Kita perlu orang Kampung Kuantan. Kita perlu orang Taman Ciliu. Lagi apa lagi? Kita perlu Taman Berkeley, jauh sikit. Kita perlu Taman Wangi. Adakah Taman Wangi? Apa tak ada pula Taman Wangi? Ada Taman Wangi kat sini. Yang bau wangi itulah. Taman Jati ada. Sungai Rasau ada kan? Ada. Sungai Sasau. Sebab itu saudara, wajib kita mempertahankan. Saudara cuba bayangkan ya, dalam suasana sekarang ni kita dicabar oleh DAP, dicabar oleh PKR, dicabar oleh Pakatan, untuk Islam, untuk Melayu, untuk raja. Tuan bayangkan 50 tahun nanti apa nak jadi pada anak-anak kita tu. Tuan bagi tahu apa nak jadi kepada anak kita. Ketika itu Hassan Ali dah tak ada, Datuk Zulkifli Nordin dah tak ada. Tak ada dah. Kok kami ni pejuang-pejuang ni dah tak ada.
Yang ada orang fikir nak pergi Putrajaya, yang ada orang PAS nak pergi Putrajaya, yang ada parasit-parasit. Saya tak tahu apa nak jadi. Betul-betul. Kalau negara ini bertukar menjadi republik, tuan-tuan, saya tak tahu masjid tu nak jadi apa. Saya tak tahu surau-surau yang ini nak jadi apa. Saya tak tahu, tuan-tuan, sistem pendidikan agama nak jadi apa. Saya tak tahu ustaz-ustaz nak jadi apa. Tuan-tuan, ini bukan main-main punya cerita. Hasan Ali datang ni bukan nak berendam berseruka, nak main-main. Tidak. This is fundamental, very fundamental. The issues yang kita kena address. Tuan-tuan kena address, saya kena address. Sebab itu jati. Ni jati. Masuklah tuan-tuan. Dia punya syarat dia, umur dia mula akil balik. 14 tahun yang laki-laki, kalau perempuan 13 tahun, masuklah. Kalau kita tengok anak-anak kita tu nampak kain dia bergetah aja, bolehlah masuk. Masuk. Bila lagi? Kalau tuan-tuan dah tahu ini tak juga masuk, saya tak tahulah who to be blamed. Saya perlukan bantuan tuan-tuan. Hasan Ali tak boleh bergerak seorang-seorang. Hanya dengan Zulkifli Nordin saja tak boleh. Hanya dengan Ustaz Rusli Long saja tak boleh. Dia pun long, orang yang sulung. Biasanya mati dulu yang sulung. Sebab itu kita harap sangat. Apa yang kita harap? Saudara-saudara, tak lama lagi kita akan menghadapi pilihan raya umum yang ke-13. Saya punya ramalan 3 bulan lagi. We have to work starting from 1st April. Kita punya timeline 90 hari daripada itu. Saudara, pilihan raya umum ke-13 ini menentukan mati hidupnya Islam di Malaysia, mati hidupnya Melayu di Malaysia, mati hidupnya institusi raja di Malaysia, mati hidupnya artikel 153 di Malaysia. Sebab itu, untuk pilihan raya umum ke-13 ini, boleh tak kita berpakat berjanji jangan bagi satu undi pun kepada DAP? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Tengok Tok Dagang tu ni hebat tuan-tuan. Dulu satu masa lu panglima kat sini di Bukit Naga tu tuan-tuan, ada satu ulama namanya. Ulama tu bawa kereta yang tu tuan-tuan. Kereta Syekh apa ulama saya pernah lupa lah tuan-tuan. Bukan Syekh Katawi, bukan Katawi mana duduk sini. Syekh Khalil. Allah tuan-tuan, dia punya kereta tu antik tu. Dia marah tapi dia punya roda tu undur. Syekh Khalil ulama besar tuan. Tapi sekarang ni dah hilang, pondok-pondok dah ada, pengajian agama dah tak ada. Pengajian agama cara itu. Pengajian Quran cara itu dah tak ada. Ustaz-ustaz cara itu dah tak ada. Tak ada dah. Anak kita tak kenal Quran, anak kita tak kenal tauhid. Yang disebut oleh Zul tadi, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, anak kita dah tak kenal lah. Tak percaya tuan-tuan, balik. Ini fardu ain, asas fardu ain. Balik tanya kepada anak kita yang universiti. Sekarang ni tuan-tuan, hujung-hujung minggu ni balik ke rumah, umur 23 tahun, dah tahun akhir universiti. Balik tanyakan dia, Mak tadi dengar Man ada 2 tauhid, namanya tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Bagi tahu Mak apa dia bendanya dua-dua tu. Kan kalau ditanya Mak tu balik, Mak berterti. Betul. Buka lagi buku fiqh. Buku fiqh bab yang pertama tu dipanggil bab mengenai suci, bab taharah. Tuan-tuan balik cuba tanya ke anak dara kita. Seorang 19 tahun, seorang 23 tahun. Duduk masih di rumah, belum kahwin lagi. Tanya dekat dia. Ma satu, ain satu. Macam mana cara nak menyuci ketiga-tiga jenis najis? Najis apa? Najis mukhaffafah, mughalladhah, mutawassithah. Macam mana nak cuci? Apa dia najis tu? Tak boleh jawab tuan-tuan. 100% tak boleh jawab. Macam mana? Apa agama dalam hidup kita? Sebab itulah tuan-tuan penting Islam ni. Kita kena bawa Islam ni. Saya tuan-tuan dan puan dalam jati ni itu nak bawa junjung Islam. InsyaAllah kalau kita bersama-sama nanti tuan-tuan untuk menggerakkan masyarakat dalam bidang politik pun, saya nak bawa Islam, saya nak bawa Melayu, saya nak bawa institusi raja. Tak ada cara lain lagi. Inilah yang
Nombor dua, jangan bagi undi kepada PKR ni, jangan. Dia tak boleh jadi Perdana Menteri, tak boleh. Kacau bilau, tak boleh. Timbalan pun tak boleh lagi, tak boleh. Yang ketiga, jangan beri undi kepada parasit. Jangan. Tak kira salah asal namanya parasit. Apa? Okey, saya nak bagi dalam masa 1 minit. Ciri parasit. Yang pertama, dia orang tak mau negara Islam. Itu ciri parasit. Orang PAS tapi tak mau negara Islam. Yang kedua, zikir mereka zikir Putrajaya. Zikir tuan, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Putrajaya. Macam mana? Yang ketiga, apa ciri yang ketiga? Mereka sanggup diperkudakan oleh orang DAP dan PKP. Sanggup. Hasan Ali Noe. Yang keempat, apa lagi cirinya? Yang keempat cirinya tuan-tuan dan puan. Ciri yang keempat, mereka tak nak negara Islam, mereka tak nak hudud, tak nak. Dia punya salah seorang daripada pemimpin mereka yang namanya Ketua Penerangan PAS. Seorang ustaz, Ketua Penerangan PAS Pusat, datang jumpa saya. Masa kita isu-isu tentang saya dulu hebat dalam soal khabar, hari-hari dia datang jumpa saya. Dia kata, Dr. Hasan, kalau boleh lah, kita slow down sikit lah tentang negara Islam, tentang hudud. Tunggu sampai kita pergi ke Putrajaya. Alamak, ustaz cakap gitu, ustaz yang belum start lagi. Ustaz, betul ustaz. Patutnya ustaz ni tuan-tuan dan puan, doktor, apa yang doktor buat ni memanglah kami pun sangat-sangat seronok dengan yang buat. Saya akan menyediakan pemuda-pemuda dalam PAS untuk bersama dengan doktor. Saya akan bersama-sama merancangkan, nak cari sikit dana macam mana kita nak menggerakkan pertubuhan ini, pergerakan ini. Inilah perjuangan PAS, inilah nadi degup jantung PAS. Patutnya itu bahasanya kepada saya. Kacau lah tuan-tuan. Sebab itu saya haraplah orang Kamakuatan ni tuan ni, tolonglah tuan-tuan. Tuan-tuan derma sikit yang mana patut. Tadi dah kata ke anak-anak kita yang pungut derma tadi? Dah kata tak? Ada ke pakai envelope? Pakai envelope. Patutnya bawa timba besar patutnya. Jadi tuan-tuan puan, insya-Allah di sini yang pertama sekali tuan-tuan, mendaftarlah sebagai ahli. Anak orang-orang saya akan tunggu sini. Setengah jam dia tunggu. Daftar sebagai ahli. Jadi, nombor 2, tuan-tuan, insya-Allah dia ada bahan-bahan di sini. T-shirtnya, alhamdulillah. T-shirt yang namanya The Third Force. T-shirt yang namanya Jati. Tuan-tuan akan dapat kan T-shirt. Alhamdulillah tuan-tuan. Dengan desain tuan-tuan bangga lah kalau memakai T-shirt itu yang menggambarkan perjuangan itu. Kemudian kita ada car stickers. Kita ada car stickers, kita ada motorbike stickers. Car stickers, motorbike stickers. Pada anak-anak kita tu, anak-anak kita, tuan-tuan letakkan button badge tu. Button badge Jati, button badge The Third Force. Biar dia rasa seronok. Dia bawa dekat pun, dia naik bas, dia naik kereta, dia naik kereta dekat kawan-kawan, ada button badge. Kamu Third Force. Third Force tu apa artinya? Islam Melayu Raja. Kamu Jati, apa artinya? Islam Melayu Raja. Tuan-tuan kena tanam ke anak-anak ni. Tanamkan sifat-sifat ini. Kita tidak, alhamdulillah tuan-tuan, kita tidak matematiknya dapat A, tapi IMR-nya A. Kita tidak sainsnya A, tapi IMR-nya A. Kalau tidak tuan-tuan, anak-anak ni jadi beban kepada kita. Seorang anak jadi beban kepada kita. Duduk dekat rumah SPM pun tak berapa bagus. Duduk rumah, 2 orang duduk rumah. Bangun pukul 1, keluar pukul 6, balik pukul 3 pagi. Keluar dengan boyfriend, tak balik-balik 2 minggu. Allah. Semalam buang lagi bayi dekat tong sampah. Buang satu tong sampah tuan-tuan, diambil oleh lori, dibuang dekat tempat utama tong sampah. Bayi tu dekat situ sekarang kat tong sampah. Masya Allah tuan-tuan. Kalau nak disebut, kalau dilaporkan, pembuangan bayi ni berlaku setiap beberapa saat. Tak salah saya 17 saat ke atau beberapa saat satu bayi dibuang. Tuan-tuan bayangkan. Inilah perkara-perkara yang kita perjuangkan. Saya harap insya-Allah
Tuan-tuan akan bersama-sama dengan sini. Kita ada Faiz kat situ, kita ada Zack dekat situ untuk melayan tuan-tuan dan puan-puan, teman-teman dari kampung Kuantan, insya-Allah. Saya rasa tuan-tuan dan puan, akhirnya dalam program saya ni kita nak sebutkan ini dalam pertemuan orang Islam ni yang cantik ni tuan-tuan. Jangan lupa kita menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita peringatkan perjuangan Nabi, ingatkan jihad Nabi, tuan-tuan dan puan. Jadi saya mintalah semuanya bangun. Semuanya bangun, tuan-tuan. Kita nak selawat, namanya selawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dengar dia punya rhythm dia, tuan-tuan dengar dia punya alunan dia, ikut terus. Kita buat 2 kali tuan-tuan, insya-Allah. Lepas tu kita berselawat la ilaha illallah, insya-Allah. Kuat tuan-tuan, kuat. Saya tahu orang kampung Kuantan ni terkenal dengan berzanjinya, dengan marhabannya tuan-tuan. Terkenal dengan memekik, minta isteri bawakan air teh, air kopi, memekik tuan-tuan. Satu flat dengar mekik ni. Okey, kuat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Kuat lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la